Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita ada barang baru punya. Ini 2 bulan lepas kita ada dengar Honda akan keluar 360. So kali ni kita sudah habis tadi. So ini sekarang kita tengok original head unit Honda City daripada kilang pun kita boleh buat masuk 360. Okay, kita tengok first kali cara nak guna dia 360 ni. First kali reverse dia akan automatic lah. Masuk gear reverse dia automatic. Tengok gambar kali ni memang clear. Memang sharp punya kali ni. Kalau kita tengok ni, ni depan kan, nampak tu WUH922, tak ada getar-getar punya. Dia memang clear gila punya. Berbandingan yang lama memang jauh beza lah. So kita tengok boleh pilih view. Ini belakang, ini keliling, ini tayar depan, nampak tu. Ini tayar depan kanan, tayar kiri lah. Ini pula tayar depan, kiri kanan. Tekan sekali lagi, tayar 4-4, depan belakang semua ada. So ini kalau view macam ni, kalau kita nak reverse kan, nampak dia senang lah. So kita boleh tahu tepi tu nak masuk tempat sempit ke. Ni ada pagar kan, nampak dia ada pagar. Okay, line pun dia gerak lah ni. Okay, lagi dia macam biasa lah. Kali ni boleh touch screen. Bila kita jalan, dia ada view depan. Kita speed 20 dia tutup, ataupun kita sampai 15 second tak buat apa, dia tutup juga. Okay, let's say kalau screen tengah tutup, kita drive kan, tiba-tiba ada objek kat depan, dia auto lah. Kita pun ada pasang sensor, kejap lagi kita tengok. Nampak? Dia auto, dia bagi tahu sensor yang dua ni. Okay, tu view pun tengok dia ikut line lah. Cantik punya. Off. Okay, lagi macam mana nak on kan dia, kita boleh tekan double signal 2 kali. Okay, kalau kita nak tutup pakai pangkah ni pun boleh, ataupun on pakai ni, tutup pakai ni. Okay, lagi kita ada bagi lagi satu button kat sini. Tekan, ada pusing, dia boleh pilih view mana kita nak. Tekan lagi jadi wide angle. Gambar memang cantik. Okay, jom kita tengok kalau kita drive. Ni nampak lah tayar 360 apa. Kita ambil ni, kita nampak bird eyes view, kiri kanan tayar depan. Nampak. So kalau dulu aku buat tak boleh touch screen, sekarang dah boleh buat. So siapa yang mana yang dah lama-lama punya player ni tak buat apa, boleh pasang 360 ni lah. Memang sangat membantu. Gambar kali ni betul-betul clear punya. Okay, so contoh kalau kita tak puas kan, reverse tak puas macam ni, kita tekan ni, kita pergi personalize, kita boleh tukar lagi. Reverse gear, kita nampak tu limit R, expand rear. Kita tengok limit 2DR ni apa benda pula. Kita pergi balik. Sekarang kita masuk R. Dia nampak tayar belakang dengan nampak wide angle. Pun membantu juga. So nampak tu, tayar tak kena ni tiang kan. Tu. Okay. Depan kalau nak tukar pun boleh. Kita ambil ni, kita ambil front, kita tukar. Expand front ni apa, kita tengok. So kita masuk gear dulu. So kita masuk D. Lagi wide angle lah. Tak nampak bird eyes, tapi okey juga macam ni. Tekan dia hilang, asal balik. Lagi kalau kita tengok lane wash. Sebab ni kita tak off, kita kena off dulu lane wash. Left turn ni kita off, baru dia boleh on lane wash. Tengok, lane wash macam biasa, button macam biasa. Kalau yang kereta tak ada lane wash pun boleh buat juga. Dia boleh buat tekan ni. So dia boleh left turn, dia boleh pilih lah. Left row ni dia boleh nampak macam lane wash juga, cuma dia tembak bawah kan. Kita tengok tu nampak. Kalau ada kereta kat tepi ni dia nampak. Okay, kalau kanan pun kita ambil kanan right turn right view pun sama juga. Ni kanan nampak. So kereta kalau dia arah kanan atau kiri, kita boleh nampak body, kita boleh nampak kereta yang datang tu juga. Okay, so ini nampak ada kat sini knob kan, boleh pusing-pusing sambil drive. Nak tutup, tekan lama sikit, dia tutup. Tekan sekali, dia buka. Puas hati geng. Ini memang cun punya. Kali ini 360 memang betul-betul cun. Tengok sistem pula apa dia ada lagi. Ini dia boleh recorder. Tengok sini, ada bagi
satu USB. Cucuk saja USB. 64 gig saja maksimum. So apa lagi dia boleh buat? Ni calibration tak payah kacau, radar, setting, screen brightness. Ni developer option ni. Lepas tu dia boleh adjust lagi view. Kalau korang tak puas lagi, korang rasa fish eyes ke tak sedap view, korang boleh adjust. Tengok ni, kalau aku adjust, nampak dia gerak. Tu dia gerak. Kalau nak expand lagi view, tu nampak. Tu nampak dia expand lagi. Ni nak atas lagi ke, nampak. So bila kita tekan depan, dia jadi view apa yang kita setting tadi lah. Okay, jom kita tengok macam mana nak guna dia bila kita di tempat yang sempit. Memang syok. Sekarang ni aku nak tukar front punya jenis lain sikit. Ambil ni, limit ni. Okay, so kita drive below 30, dia akan remain on sampai 15 second, dia hilang sendiri lah. Nampak? Sekarang aku nak masuk rumah aku yang sempit, yang banyak barang tu. Okay, kalau terpadam, tekan ni boleh. Tekan ni boleh. Okay, sekarang kita nak masuk tempat sempit. Tengok rumah ni memang sempit lah. Okay, sekali lagi ambil view ni. So dia nampak tayar depan lah. Ini pagar lah. Nampak kita lipat tayar tu, tak kena kan? Tak kena lah. Ni sama juga, sini ada kerusi, sini pun tak kena kan? Okay, kalau takut juga pegang ni. Ni body kita ni, kuning ni body kita. Kalau dia kata tak kena, tak kena lah tu, nampak? Ui, so tak nampak tayar depan ni. Ini tayar belakang lah. Nampak tu tayar belakang. Tayar belakang. Ini tayar depan. Situ tak kena kan? Barulah kita boleh nampak full masuk tempat sempit. So tekan depan pula. Uish, settle. Okay, so kat sini tengok, kita macam biasalah, kita pasang sensor punya depan punya button. Okay, so siapa yang berminat 360 original screen, touch screen, Honda City, Honda Civic, Honda CR-V, Honda HR-V, semua boleh buat touch screen. So siapa yang ada head unit lama tu, jangan buang. Korang boleh masuk je 360, tak perlu tukar Android player pun boleh juga. Okay, so kalau kita tengok sistem masa radio ke apa semua tak kacau lah. Okay, nak Bluetooth ke, nak headphone ke, semua macam asal. Ni Apple CarPlay ke apa, semua macam asal lah. Cuma sini kita tambah dia. Alright, so itu saja macam mana kita pasang. Sini ada modul dia lah, tengok. So ini modul dia. Modul dia kita akan simpan kat bawah ni lah. Dia plug and play, 100% plug and play, semua wiring plug and play saja. Kita simpan elok-elok, dah settle. Okay, so siapa yang berminat boleh PM kita lah, WhatsApp, boleh tengok TikTok kita, boleh tengok YouTube kita, boleh tengok Facebook kita. Terus cari contact number dan WhatsApp. Okay, kita set appointment, datang sini, kita buat elok-elok. Okay, so jumpa lagi.